Pada anda yang belum baca, saya dah baca penuh, agak menyakitkan sebenarnya, tapi itulah kenyataan yang perlu kita telan. Jadi jom kita tengok sama-sama apa intipati di dalam rumusan yang dikeluarkan CAS ini. Kalau kita tengok tajuk besar pun sebenarnya kita dah boleh agak keputusan penuh, sebab kat situ dia tulis sebahagiannya meminda hukuman terhadap 7 pemain warisan. Kat situ kita tahu keputusannya masih kekal sama, cuma mungkin ada perubahan sedikit. Pada asalnya FIFA menghukum ke-7 pemain ini dengan 12 bulan pergantungan daripada semua aktiviti bola sepak, termasuk latihan, perlawanan dan juga aktiviti rasmi. Namun, selepas keluarnya keputusan CAS ini, hukuman itu telah dipinda. 12 bulan tu masih kekal, tapi ada pindaan dari segi dorang tak boleh involve daripada semua perlawanan rasmi sahaja. Dan yang kedua, hukuman denda FAM kekal, rayuan ditolak. CAS memutuskan bahawa denda yang dikenakan oleh FIFA terhadap FAM kekal dan ia menyatakan muhasabah dan sepadan dengan kesalahan FAM. Dan yang ketiga, bila pemain yang dihukum tu boleh bermain semula. Ini bahagian yang paling penting untuk penonton-penonton sekalian. Pergantungan bermula secara rasmi 5 Mac 2026 iaitu hari ini. Tetapi CAS telah mengambil kira tempoh hukuman yang telah dijalani sebelum ini iaitu 25 September tahun lepas hingga 26 Januari tahun ini. Jadi tuan-tuan, baki hukuman pemain akan jadi lebih pendek daripada 12 bulan penuh. Untuk drama ni guys, kita dah ada plot-plot dia, kita dah ada permulaan, kita dah tahu tengah dia dan juga kita dah tahu kesudahan dia. Apa yang kita masih tidak tahu adalah kesan-kesannya terhadap Harimau Malaya dan juga FAM. Itu semua akan keluar daripada FIFA dan juga AFC.